Sebulan 1,000 untuk kau nak sewa ke nak beli? 1,000. Ya. 1,000 lah. Sekarang I pun sewa rumah juga. Berapa? 2,000. 2,000 ah. You tengok kalau 1,000 boleh dapat rumah macam ini, kau lagi masuk dalam hati ke atau sewa? Ini beli lah. Beli bulanan boleh full lagi 1,000 sahaja. You confirm lah? Confirm tengok. Oh, you confirm boleh full on lah ni. Ini boleh full loan. Ramai orang tak perasan lagi tau. Sewa 1,000, beli pinjam bayar bank tu 1,000. Inilah beli bayar bank tu. Tapi sebab nanti nak buat renovation apa semua kena duit kan. Terus dapat rumah macam ni sebiji sama. Terus dapat lah. Oh, rumah sebiji macam Terus ni. dapat macam ni, lepas tu sebulan 1,000. Ya. Okey, tengok. I takut dah pilih lontak, lulus je. Ada kipas. I punya gaji sikit saja. Sikit lah, berapa? 1,700 lah. Taklah 10,000. Okey kan? Yo. Lampu semua ada. Nak pergi airport 10 minit. Nak pergi Georgetown 10 minit. Duduk motor lah. Cuma kosongnya lagi ni. Oh. Kalau you nak penuh, boleh pinjam lebih. Lepas tu dapat cashback beli barang yang you suka lah. Boleh macam tu lah. Okey, kena sebab tahu rumah tak tunggu orang. Okey, jom semak. Okey lah, jom. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.